penguasaan akan terus dilakukan tanpa kompromi. Ingat, setiap tindakan ada akibat. Dan jauhi perbuatan yang membawa penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes ini adalah di antara pendakwa syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan lawan Encik Kusam bin Jedai. Pendaftar, sila bacakan pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh. Baik, Yang Arif. Di sini saya akan membacakan pertuduhan. Dengar dengan teliti Kusam bin Jedai. Bahawa kamu, Encik Kusam bin Jedai, perkenalan 781-305-13507 pada 21 Januari 2015 kira-kira jam 11 malam di sebuah rumah di Jalan 14.145 Kampung Damai Damansara 71809 Negeri Sembilan telah melakukan suatu rawatan ke atas seorang perempuan tua dengan menjalankan amalan perbohongan yang bercanggah dengan hukum syarak, iaitu menggunakan bacaan yang pelik, penggunaan kemenyan, memanggil roh nenek moyang, meminta pesakit menyediakan darah ayam hitam, serta memberikan satu benda kepada pesakit dan mengarahkannya supaya memakainya sebelum tidur. Maka dengan itu, kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 47A Pindaan Enakmen nombor 4 tahun 1992 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 2019, iaitu mana-mana orang atau mana-mana pusat rawatan yang melakukan atau memberikan apa-apa pengubatan, amalan atau menjalankan upacara perbohongan atau amalan sihir atau apa-apa perbuatan yang bercanggah dengan hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 Malaysia atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Encik Kusam bin Jedai, adakah kamu faham dengan pertuduhan yang dibacakan? Ya, Adakah kamu mengaku bersalah atau tidak bersalah terhadap pertuduhan ini? ya, saya mengaku bersalah, Ya Arif. Adakah kamu tahu kesalahan kamu membuat pengakuan bersalah? Maaf, Ya Arif. Saya tak tahu, Ya Arif. Jika kamu mengaku bersalah di atas kesalahan yang dilakukan, kamu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan kamu juga boleh dikenakan hukuman sebat
tidak melebihi 6 kali sebadan. Kamu sudah jelas sekarang? Sejelas Arif. Jadi, adakah kamu masih mengaku bersalah? Ya Arif. Saya mengaku saya bersalah Arif. Baiklah, mahkamah telah mengambil maklum pengakuan bersalah yang telah dibuat oleh tertuduh di hadapan mahkamah ini. Mahkamah berpuas hati bahawa pengakuan tersebut dibuat secara sukarela dengan kefahaman yang jelas terhadap pertuduhan yang dibacakan serta kesan dan akibat undang-undang yang bakal tanggung oleh tertuduh hasil daripada pengakuan tersebut. Mahkamah juga ingin menegaskan bahawa pengakuan bersalah ini direkodkan sebagai satu pengakuan yang sah menurut undang-undang dan boleh dijadikan asas untuk mahkamah meneruskan prosiding ke peringkat seterusnya tanpa keperluan untuk memanggil keterangan tambahan. Sehubungan dengan itu, mahkamah kini bersedia untuk mendengar pembentangan pihak pendakwa. Oleh yang demikian, mahkamah dengan ini mempersilakan pihak pendakwa untuk meneruskan prosiding dengan membentangkan fakta-fakta kes secara terperinci termasuk kronologi kejadian serta perkara-perkara berkaitan yang relevan untuk pertimbangan mahkamah sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman sewajarnya ke atas tertuduh. Assalamualaikum. Dengan izin Yang Arif, saya Aina Sofia binti Muhammad Hafid selaku pendakwa syar'i mewakili pihak pendakwaan. Dengan izin Yang Arif, izinkan saya untuk membentangkan fakta kes. Baik, silakan. Terima kasih Yang Arif. Pada malam 21 Januari 2015, pihak penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan telah menerima laporan daripada orang awam mengenai tingkah laku Encik Kusam bin Jidai yang mencurigakan di sebuah rumah yang beralamat Jalan 14 Lot 145 Kampung Damai Negeri Sembilan. Pegawai penguatkuasa tiba di lokasi kejadian kira-kira pada pukul 11 malam dan mendapati tertuduh Encik Kusam bin Jidai sedang mengubati pesakit lain dengan membacakan mantra yang aneh sambil memegang bangkai ayam hitam. Berdasarkan bukti dan pengakuan tertuduh, pihak pendakwa mendakwa tertuduh di bawah Seksyen 47A Pindaan Enakmen Nombor 4 Enakmen Jenayah Syariah Negeri 9 2019. Kami memohon mahkamah untuk menjatuhkan hukuman yazidi bagi mendidik tertuduh dan menjadikan pengajaran kepada masyarakat. Encik Kusam bin Jidai, adakah kamu faham dan setuju dengan fakta kes yang dibacakan? Ya Arif, saya setuju. Sekali lagi Encik Kusam, adakah kamu mengaku bersalah setelah fakta kes dibacakan? Ya Arif, saya mengaku saya bersalah. Baiklah, dengan ini pihak mahkamah mensabitkan kesalahan ke atas tertuduh Encik Kusam bin Jidai di bawah Seksyen 47A Pindaan Enakmen Nombor 4 Enakmen Jenayah Syariah Negeri 9 2019. Sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, adakah pihak tertuduh ingin membuat sebarang raya untuk mengurangkan hukuman? Ya Arif, dengan belas kasihan dan ihsannya Arif, bolehkah saya meminta kepada Yang Arif atas pengurangan hukuman pada saya ini? Saya untuk mengungkapkan raya terhadap anak buah saya Yang Arif. Baik, silakan. Dengan izin Yang Arif, saya Dr. Adawiyah binti Nur Azmi mewakili anak buah saya Encik Kusam bin Jidai yang mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibuat
iaitu tidak dikenakan hukuman penjara dan sebatan atas beberapa faktor yang boleh dipertimbangkan. Pertama, faktor yang saya bawakan adalah anak buah saya mengaku bahawa tindakan itu salah dan tiada yang memberitahunya bahawa perbuatan itu boleh disabitkan di bawah jenayah syariah. Namun yang Arif, anak buah saya adalah seorang individu yang telah insaf dan mengaku kesalahannya. Dia juga menunjukkan penyelesaian yang amat mendalam dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Arif, jika disabitkan bersalah, anak buah saya bakal kehilangan pekerjaan dan ini akan memberi kesan yang negatif terhadap masa depan dirinya dan keluarganya. Faktor terakhir yang ingin saya kemukakan adalah kesalahan ini merupakan kesalahan pertama yang dibuat oleh anak buah saya. Beliau tidak pernah memiliki rekod kesalahan jenayah sebelum ini. Dengan ini, saya memohon untuk mahkamah meringankan hukuman terhadap anak buah saya dalam bentuk pemulihan seperti kaunseling dan denda supaya anak buah saya dapat memperbaiki diri dan kembali kepada ajaran yang sebenar. Oleh itu, Ya Arif, saya mohon agar hukuman yang dikenakan ke atas anak buah saya mengambil kira faktor-faktor ini selaras dengan prinsip keadilan dan belas kasihan dalam undang-undang syariah. Terima kasih Ya Arif. Bagi pihak pendakwa, adakah kamu mempunyai sebarang hujah balas terhadap peradilan tertuduh? Ada Ya Arif. Baik, silakan. Terima kasih Ya Arif. Dengan ini Ya Arif, pihak pendakwa menghargai pengakuan bersalah tertuduh. Namun, kesalahan ini melibatkan sensitiviti agama dan moral masyarakat. Hukuman tegas perlu dilakukan bagi memastikan hukum syariah dihormati. Kami syaratkan agar hukuman terhadap pesalah dikenakan denda maksimum yang dibenarkan undang-undang serta kaunseling agama bagi pendidik tertuduh dan masyarakat umum. Setelah meneliti pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh serta segala dokumen dan hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak terlibat dalam prosiding ini, Mahkamah berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes ini menurut kehendak undang-undang yang berkuat kuasa. Berdasarkan rekod dan fakta kes yang telah diperakukan, Mahkamah mendapati bahawa tertuduh memang telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dinyatakan dalam pertuduhan. Mahkamah turut mengambil kira hujah mitigasi yang dikemukakan oleh peguam syar'i yang mewakili tertuduh, termasuklah keadaan diri tertuduh, kedudukan ekonomi serta kesan hukuman terhadap kehidupan tertuduh dan keluarga. Mahkamah juga memberi perhatian kepada pengakuan salah tertuduh sebagai serta penyesalan yang dinyatakan. Namun demikian, setelah mempertimbangkan kesemua faktor yang relevan termasuk tahap keseriusan kesalahan serta kepentingan awam dalam memelihara maruah agama dan ketenteraman masyarakat, Mahkamah berpendapat bahawa kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh adalah satu kesalahan yang berat. Ia bukan sahaja menggugat kemuliaan undang-undang syariah, bahkan memberi kesan buruk kepada nilai masyarakat sekiranya tidak ditangani dengan sewajarnya. Maka dengan ini, Mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seperti berikut. Pertama, tertuduh dikenakan hukuman denda sebanyak RM5,000 sekiranya tertuduh gagal menjelaskan denda tersebut dalam tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka tertuduh akan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun. Dengan hukuman ini,
Pihak mahkamah berharap agar ia dapat memberikan keinsafan dan menjadi pengajaran bukan sahaja kepada tertolong tapi juga kepada masyarakat agar tidak sesekali melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan yang jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, mahkamah bersurat.